Oh, patutlah Tri tengok ni. Dia punya cicak dah meninggal dah. Aduh, masalah. Aduh. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syafwan Adinari. Okay, hari ini saya berada di Terah. So hari ini kita nak buat troubleshooting masalah RCCB Tri. Okay. Dia sebenarnya masalah ni berlaku daripada semalam lagi, tapi on baru maklum pagi ni. Okay, single face. Okay, kita cuba naikkan. Tak boleh naik. Okay. So jika berlaku masalah ni ada dua sebab lah. Ada live dengan admin ataupun neutral dengan admin. So kita akan tengoklah apa masalahnya. Tak boleh naik. So kita akan tengoklah apa masalah. Oh, patutlah Tri tengok ni. Dia punya cicak dah meninggal dah. Aduh, masalah. Aduh. Ha. Okey, tak apa, kita akan buang dulu cicak ni. Kita tengok dia Tri ke tak terbaik. Ini tadi yang menyebabkan Tri. Okey, sekarang ni dah. Saya dah alihkan cicak tu lah, mati dah tu. Dah tak ada touching dekat situ. So kita tengok dia trip lagi ke tak. Okey, dah tak trip. Okey, tadi soket ni kita dapat detect tak ada supply. Sekejap, okey tak mungkin. Okey, yang ni lah yang ada apa cicak tadi. So kita dah buang cicak, cumanya tak boleh tutup sebab dalam tu tak patah. Kita kena tukar box. Okey, so kita check. So alhamdulillah. Okay.